Hari ini Pak Su nak kongsi tiga faktor utama mengapa kita sukar ataupun susah nak faham apa yang kita baca atau apa yang kita pelajari tentang apa-apa topik. Faktor yang pertama ialah penguasaan bahasa komunikasi. Kalau kita kurang penguasaan dalam bahasa komunikasi, katalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain, maka kita sukarlah untuk memahami subjek ataupun topik yang diajar dalam bahasa tersebut. Kalau katakan subjek itu diajar dalam bahasa Inggeris dan kita kurang penguasaan komunikasi bahasa Inggeris, maka kita susah nak faham. Begitu juga dalam bahasa lain. Faktor yang kedua ialah faktor istilah akademik. Kita kena faham bahawa kalau kita belajar undang-undang, kita banyak menggunakan istilah-istilah undang-undang. Kalau kita belajar perakaunan, kita banyak guna istilah-istilah perakaunan. Kalau kita belajar biologi umpamanya kita banyak guna istilah-istilah biologi. Jadi istilah-istilah akademik ini perlu difahami sebaik-baiknya. Kalau kita susah nak faham. Kalau orang cakap pasal fotosintesis, simbiosis umpamanya, itu istilah akademik. Debit kredit umpamanya itu istilah akademik. Jadi istilah akademik harus dipahami mengikut perspektif akademik, mengikut perspektif bidang. Kalau perakaunan, kalau ekonomi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah kita kurang memahami konsep. Kita tak faham konsep. Bagi setiap topik, bagi setiap subjek tu ada konsep-konsepnya, ada formula dia, ada teori-teorinya. Jadi kalau konsep, formula, teori-teori tu kita tak faham, jadi banyak benda-benda yang kita jadi tak faham ni. Jadi susah nak faham sebab kita tak faham teori, tak faham konsep, tak faham formula. Kalau kita belajar matematik, kita tak faham formula, kita tak boleh nak kira. Kalau kita tak faham teori-teori dalam fizik umpamanya, bila ada soalan berkaitan dengan calculation, pengiraan, kita tak boleh kira sebab kita tak faham teori, kita tak faham formula. Jadi kita perlu juga menguasai konsep, teori, formula dan sebagainya untuk kita memahami sesuatu topik. Baik, Pak Su tegaskan lagi ada 3 faktor yang mempengaruhi kefahaman kita. Satu ialah bahasa komunikasi, kedua istilah akademik, ketiga konsep. Pastikan anda memahami ketiga-tiga faktor ini untuk anda menguasai sesuatu subjek ataupun sesuatu topik. Jumpa lagi. Terima kasih.